Okey, saya nak bagi anda dengar something. Okey, dengar suara ni. Jaga mata anda semasa menggunakan skrin. Setiap 20 minit, alihkan pandangan ke objek yang jauh selama 20 saat. Okey, ni skrip daripada saya tapi suara AI, okey. Suara dia suara AI. Contoh kalau anda nak buat podcast, nak share pandangan anda tapi segan nak cakap dengan suara sendiri, so anda boleh guna AI untuk bacakan teks anda. So caranya begini. First kita buka browser and then kita pergi dekat address bar dan type speechma.com dan tekan enter. Kita kena ada teks, okey. Jadi saya dah ada teks. Jadi saya copy teks yang saya nak bagi AI bacakan. Tekan copy. Lepas tu saya paste dekat input teks ini. So ni teks saya dalam bahasa Malay. Scroll ke bawah dan dekat all languages ni saya akan pilih Malay, okey. Ni. So untuk Malay ada dua orang je, ada Osman dengan Yasmin. So kita try dengar suara Osman macam mana. Selamat datang ke Speakma, di mana kata-kata anda diubah menjadi audio berkualiti. Okey, kalau Yasmin pula. Selamat datang ke Speakma, di mana kata-kata anda diubah. Okey, saya decide untuk memilih suara lelaki ni, so saya klik dekat sini sekali dan dekat sini saya akan type nombor yang terpapar dekat sini. Okey, lepas tu saya klik dekat generate audio. Ini adalah 100% percuma setakat ini, okey. Lepas tu saya akan try play. Jaga mata anda semasa menggunakan skrin. Setiap 20 minit, alihkan pandangan ke objek yang jauh. Okey. So saya akan download audio ni masuk ke dalam PC saya. So saya klik dekat download ni. Untuk pengetahuan anda, teks ni kita boleh masukkan maksimum dia 2000 karakter saja. Jadi kalau anda ada teks panjang, anda boleh generate audio ni 2-3 kali, lepas tu anda sambung dekat software editor macam tu. Kalau anda nak saya ajar cara tu, anda boleh komen di bawah video ni, okey. Okey, saya dah siap download. Sekarang saya buka dekat pergi dekat downloads. Ni dia speech yang saya buat tadi. Jaga mata anda semasa menggunakan skrin. Setiap 20 Jangan minit. lupa untuk subscribe dan komen, like. Wassalam.